Aku nak ayak kau sekarang aku mau. Gapo dia ya? Alah mari tak ada lah Batuk tak boleh main dah lah. Benda ni lah ni orang dengar tak tahu kah. Habis tengok. Aku tengok. Tengok mana? Hak Tino duk pergi bawah jatuh. Oh, sedap Lagu mana habis yo ya? Mula-mula hak Tino duk pergi bawah jatuh tahu kah. Lepas tu aku kelihat ni hak Tino tuai baju tekuk. Apa? Lepas tu dia pun hala susu kat jantan tu. Berat habis jatuh ini Malaysia. Apa? Pas hak jantan dekat isak susu Tino tu. Malu kau ke. Umur berapa hak Tino tu ya? Hak Tino tu kalau tidak umur 18, 19. Hak jatuh. Hak jantan tu kalau tidak umur 7 bulan, 6 bulan. Ngerti lah manuk ngamuk malu korang macam tu. Aku nak ayak juga. Lepas pada merayak aku nak ayak. Habis mak juga? Ada juga. Ayak nama mak Teko tak pernah sabar benda tu. Aku nak tanya mu Sain. Waya, binatang apa kau yang paling kaya di dalam negeri Kelantan? Binatang gapo kaya mak? Tiko ke? Gapo dia binatang kaya. Tu aku tak ada fikir. Binatang paling kaya dalam negeri Kelantan. Sungguh ada kedai story, ada kereta. Kayanya dia. Dah binatang bawa apa mak? Ya, tahu aku timbuk. Binatang bawa apa? Oh ya memang. Binatang gapo? Sebab memang amos aku juga. Memang kata ada kedai restoran, kedai kopi, bagi rocek. Binatang apa? Binatang lalak. Bapa kayu lalak. Ada kedai lalak. Engkau tu cidik sama dia. Boleh biar hemat dengar kursi ya. Sebab kita duduk dalam kilauan lapar dah ni. Nak ya beri tak lama. Lebih kilauan 9 pula. Sengerti. Jalan mah jalan perak pun. Tubik yang ngesut dia kelima. Yang kelima ni perak dah. Sama dalam saru tegak. Tubik saru sedap kita nak timbuk sama. Tunggu masa. Jalan mah jalan perak. Yang kelima. Yang terakhir. Nggak bisa.